Pernah tak suatu hari anda termenung, anda tengok anak tidur nyenyak, tapi dalam kepala anda cuma fikir, macam mana aku nak survive bulan depan? Gaji tuan-tuan bukan kecil, tapi entah kenapa duit tu sentiasa tak cukup. Bulan lepas baru settle insurans, bayar kereta kan, bulan ni dah kena bayar kad kredit dah. Belanja dapur pun tiap hari makin tinggi, harga barang makin naik. Tapi gaji tuan-tuan sama saban tahun ni, tahun lepas, tahun depan pun malah lebih tertekan keadaan tu. Dan mungkin puan-tuan rasa macam aku ni salah urus ke? Ataupun adakah sistem yang aku ikut sekarang ni sebenarnya dah rosak? Ataupun salah kerajaan? Macam mana tu? Hari ni puan-tuan, saya nak buka satu cerita dekat tuan-tuan. Satu jalan keluar yang bukan berdasarkan teori, tapi ia adalah berdasarkan pengalaman sebenar yang saya dan ratusan lagi orang yang saya bimbing. Jika anda merasakan sedemikian, video ini khas untuk anda. Tuan-tuan, saya pun dulu pernah buat silap. Kerja siang malam, buat banyak income kan, buat banyak side income, side hustle. Tapi akhirnya tuan-tuan, saya cuma kaya macam nampak atas kertas je banyak duit. Dalam akaun bank sebenarnya tak ada banyak mana lah. Tiap kali bila anak beli mainan ke, nak belikan anak saudara mainan ke RM10 pun rasa macam fikir 2-3 kali. Isteri minta nak pergi sana sini pun rasa macam salah je bila tak bawa. Bila kita tengok balik tuan-tuan, saya sedar bahawa selama ni simpan duit di tempat yang salah. Simpan duit tu adalah salah satu simpanan di tempat yang salah dengan cara simpan tunai. Saya simpan duit di tempat yang perlahan-lahan saya tak sedar ianya bocor dan saya tak perasan. Bila saya tengok nilai simpanan saya balik, walaupun saya dah meniaga lama dulu, 1,000 yang saya simpan dulu tu dalam 5 tahun lepas, hari ini nilai dia dah jatuh tuan-tuan. Bukan sebab saya belanja pun, tapi sebab nilai duit tu sendiri saya rasa macam makin kecil. Itulah sebenarnya yang kita katakan sebagai inflasi, pencuri ataupun perompak dalam senyap yang curi masa depan kita. Analoginya mudah tuan-tuan. Timba bocor dan kambing waktu zaman Rasulullah. Bayangkan tuan-tuan isi air dalam timba, tapi dekat dasar timba tu ada lubang. Tak kira lah berapa banyak tuan-tuan isi air, akhirnya dia akan kering juga sebab air tu keluar kan. Itulah perumpamaan simpan tunai dalam bank. Tapi kalau tuan-tuan simpan dalam bentuk emas fizikal, nilai dia insyaAllah akan kekal. Tuan-tuan tahu atau tidak, zaman Rasulullah dulu 1 dinar boleh beli seekor kambing. Famous dah perumpamaan ni. Hari ini tuan-tuan, 1 dinar emas masih boleh beli seekor kambing, malahan ada tempat boleh beli sampai 3. Nilai dia kekal dan makin bertambah. Nilai emas tu tak berubah, duit kertas kita tu sebenarnya yang berubah setiap tahun. Kuasa beli dia makin sikit. Itu sebab tuan-tuan, orang dulu dia sangat suruh sarankan kita simpan emas, bukan untuk bergaya, tapi sebab orang dulu pandai menguruskan kewangan. Itulah turning point yang berlaku dalam hidup saya tuan-tuan. Bila mana saya mula simpan emas. Emas ni tuan-tuan bukan untuk orang kaya, tapi untuk orang yang nak bebas kewangan. Saya pernah kenal seorang kakak ni, dia kerja cleaner sekolah je tuan-tuan. Gaji dia bawah RM2,000 lah. Tapi dia tuan-tuan, setiap bulan dia konsisten simpan 1 gram setiap bulan. Sikit je, tapi konsisten. Tahun demi tahun, tanpa gagal. Selepas 7 tahun tuan-tuan, ada musibah berlaku. Anak dia mengalami kemerangan. Perlukan dalam RM9,000 untuk rawatan. Tapi dia tak pinjam tuan-tuan. Dia tak mengemis untuk cari derma. Dia buka peti simpanan dia, dia jual 25 gram emas yang dia ada, settle. Dengan senyuman, dengan tenang. Tuan-tuan, itu bukan kaya tuan-tuan, itu merdeka. Itulah kebebasan yang sebenar. Dan itu yang kita semua cari tuan-tuan sebenarnya. Saya juga tuan-tuan pernah jumpa seorang anak muda, umur 23 tahun, baru je habis belajar. Dia simpan emas fizikal, masih belajar lagi. Pakai duit PTN lah. Masa kawan-kawan habiskan duit joli sana sini kan, beli iPhone, bila dapat beasiswa ke, dia pergi beli 0.5 gram setiap bulan. Sekarang tuan-tuan, dia ada 50 gram emas. Kawan lain tengah sibuk cari kerja tuan-tuan, dia sibuk cari peluang sebab dia dah ada modal untuk mulakan perniagaan. Tuan-tuan, siapa yang patut simpan emas? Jawapan sebenarnya adalah semua orang, bukan orang kaya je. Mungkin tuan-tuan fikir emas ni untuk jutawan, untuk orang kaya, untuk golongan T20, untuk orang yang mewah-mewah je. Silap tuan-tuan. Sebenarnya emas fizikal ni adalah untuk
ibu tunggal yang nak sediakan masa depan untuk anak-anak kecil dia. Emas ni juga adalah untuk golongan student yang nak protect masa depan dia dari ekonomi yang tak menentu. Student yang pandai boleh cari income lebih setiap bulan, simpan terus dalam emas fizikal. Emas juga adalah untuk penyawat awam yang dah penat tengok WSP dia makin macam terakis kan, ataupun masa depan yang tak cerah nanti. Emas juga adalah untuk usahawan kecil yang sentiasa dalam risiko turun naik pasaran. Dan juga puan-tuan, emas adalah untuk puan-tuan yang tengah tengok video saya ni, yang sebenarnya rasa macam dah fed up dengan sistem kewangan sekarang kan. Kalau puan-tuan tak mula hari ni puan-tuan, besok belum tentu ada peluang yang kedua. Puan-tuan, sebenarnya anda tak perlulah beli 100 gram terus, tak perlu beli besar terus. Anda tak perlu pun sampai buat loan nak beli emas ni. Anda cuma perlu buat satu benda untuk bermula. Ambil tindakan sekarang. RM100 sebulan ke, nak mula RM25 seminggu ke, even boleh mula menabung serendah RM5 sehari. Cukup masa boleh beli dekat akaun emas RM100 minimum. Itu je puan-tuan. Simpan guna platform yang paling selamat macam Public Gold, iaitu Gold Accumulation Program. Anda boleh beli serendah 0.5 gram, boleh beli ikut bajet, boleh beli untuk anak kecil minimum RM50 saja. Tak wajib bayar bulan-bulan, tak ada komitmen, tak ada faedah, tak ada tekanan. Memang sangat senang zaman sekarang ni nak simpan emas. Dan setiap gram emas anda tu adalah setiap inci kebebasan anda. Sekarang ni harga emas dah cecah 500 lebih dah. Dulu saya pernah beli tak sampai 100 pun. Saya boleh dulu. Kalau saya tunggu puan-tuan, saya dah rugi dah. Jangan tunggu sampai harga emas melambung sampai 800 sampai RM1000. Jangan tunggu sampai ekonomi nak crash. Jangan tunggu sampai puan-tuan hilang kerja. Tapi mulalah sekarang. Emas tak akan buatkan kita kaya cepat, tapi emas akan lindung diri kita daripada kemiskinan perlahan-lahan. Ramai orang kejar kemewahan puan-tuan, tapi tak ramai kejar ketenangan. Dan saya nak puan-tuan tahu, ketenangan tu sebenarnya bermula bila puan-tuan tahu duit puan-tuan tak bocor lagi. Itulah ketenangan yang sebenar. Kalau puan-tuan nak rasa senang, puan-tuan boleh mula dengan simpanan yang ada nilai yang sebenar, iaitu emas fizikal. Dan emas fizikal ni puan-tuan dah buktikan dari diri dia pada zaman Nabi Muhammad SAW lagi sampai sekarang, zaman AI, sampai ke akhir zaman. Saya Haizat Ibrahim, saya dah bantu ramai orang untuk mula simpanan emas walaupun dengan bajet yang sikit. Dan hari ini saya nak bantu puan-tuan pula. Jangan lupa klik link di bawah dan daftar akaun Public Gold percuma dan mula serendah RM100 saja pada hari ini pun tak apa dah. Yang penting puan-tuan kena ambil tindakan mula hari ini. Sebab nak senang puan-tuan bukan tunggu untuk kaya, tapi berani menyimpan sebelum semua orang sedar. Dan bila semua orang baru mula cari emas puan-tuan, anda dah ada 10 langkah ke hadapan. Anda ada 2 choice. Satu, anda tengok video saya ni, anda tak buat apa-apa. Okay? Anda rasa mungkin video saya ni boleh, bagus, tapi anda tak buat apa-apa. Dan anda akan dapat efek lagi 5 tahun, 10 tahun, anda akan berada pada tangga yang sama. Yang kedua puan-tuan, puan-tuan ambil tindakan hari ni. Puan-tuan rasa video saya bermanfaat dan puan-tuan dapat kesedaran, puan-tuan beli serendah RM100 pada hari ini juga dan buat perubahan untuk diri dan keluarga puan-tuan. Puan-tuan akan tengok lagi 5 tahun ke 10 tahun akan datang, setiap bulan puan-tuan tambah simpanan, puan-tuan akan berterima kasih kepada saya pada satu hari nanti. Kita jumpa lagi pada video-video yang lain. Jangan lupa like, follow, komen dan subscribe YouTube channel haizatibrahim.com. Assalamualaikum. Jangan lupa like, bagi komen banyak-banyak dan share video ni banyak-banyak, dan paling penting subscribe channel YouTube Haizat Ibrahim. Okey ya puan-tuan.